China sememangnya sebuah negara yang tidak pernah berputus asa dan akan sentiasa membuat sesuatu yang pasti mengejutkan ramai pihak. Negara China sekali lagi melancarkan satelit baharu iaitu Ziyuan-102E oleh roket Long March 4C dari pusat pelancaran satelit Taiyuan di wilayah Shanxi, utara China. Pelancaran ini sekaligus menjadikan pelancaran ke-39 Long March dan pelancaran ke-403 bagi keseluruhan misi Long March. Menurut China National Space Administration (CNSA), satelit Ziyuan-102E yang dilancarkan itu boleh mengambil gambar tanah dengan resolusi ketepatan 5 meter. Ini kerana satelit itu dilengkapi dengan kamera inframerah dekat dan juga hyperspectral iaitu sebuah kamera yang boleh mengambil imej spektrometrik penuh warna bumi. Melalui pelancaran dan kemampuan satelit ini, ianya juga telah meletakkan China sebagai negara yang mempunyai kecanggihan teknologi dan tidak mampu ditandingi oleh negara-negara lain. Selain itu, apa yang lebih mengejutkan dan menarik perhatian dunia, satelit Ziyuan-102E ini akan berfungsi sebagai satelit optik 5 meter dan dikatakan mampu memendekkan masa. Ianya termasuklah masa lawatan semula wilayah China iaitu daripada 3 hari kepada 2 hari sahaja. Seterusnya, gambar-gambar yang diambil melalui kamera satelit Ziyuan-102E ini juga dikatakan boleh membantu tugas-tugas jurutera meninjau persekitaran geologi China. Malah orang yang bekerja di kawasan lain seperti pengangkutan, pertanian, mitigasi bencana juga akan menerima bantuan daripada gambar yang diambil oleh satelit Ziyuan-102E. Terdahulu, China melancarkan satelit Ziyuan-102D iaitu sebuah satelit pendirian jauh baharu yang mampu mendapatkan imej dan data yang boleh digunakan untuk perancangan, pemantauan keselamatan, pemantauan hasil tanaman dan pemantauan kawasan bencana alam. Satelit itu juga dikatakan mampu menjalankan eksperimen lapangan dalam bidang sains angkasa. Melihat kepada kejayaan dan kecanggihan teknologi yang dicapai oleh negara China ini, maka wajarlah negara China diangkat sebagai negara berteknologi tinggi dan mampu bersaing di peringkat dunia. Semoga negara China akan berkembang maju dan terus menjadi inspirasi negara-negara membangun yang lain. China, inspirasi dunia.